Hari ni cek buah durian Belanda. Tapi kenapa dia jadi macam ni ya? Ni dia jadi hitam-hitam macam ni ya. Tu, hitam-hitam macam tu. Buah sihat ke kalau hitam macam ni? Oh, tu jadi buah lagi tu. Banyak kerengga, you. Ni hitam. Banyak pula buahnya. Tapi orang kata bagus juga ada kerengga ni. Binatang perosak tu dia tak ada lah nak kacau. Tapi itu penyakit benar ya orang kata kan. Okey, yang ni dah masak, boleh dipetik. Kenapa potong dari situ? Dari bawah je lah, tangkai buah tu ha. Aduh, dah tak pernah orang berkebun. Bebek buah ni jatuh. Okey. Alhamdulillah hasil kebun hari ni. Tu. Dia kena serangan tu. Nak kena spray. Dengan reset lah kot. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus salihat.